Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Kirtana Ravichandran, Kru TV PSS. Ya, hari ini merupakan hari terakhir bagi Kejohanan Suknam 2025. Hari ini melibatkan 5 buah sekolah iaitu SMK Taman Selayang, SMK Taman Desa, SMK Seri Garing, SMK Bukit Gading dan SMK Hulu Kelang. Boleh memperkenalkan diri korang? Salam sejahtera, nama saya Adi Jain. Okey. Selamat sejahtera, nama saya Farihin. Apakah acara yang anda sertai? Kami menyertai pertandingan petang hari ini Okey. Dari sekolah mana? dari SMK Seri Garing. Apakah cabaran yang anda hadapi semasa pertandingan dan bagaimana anda menangani? So basically biasanya pertandingan ni kita orang akan selalu mendapat mental pressure because when we see other people macam pro, so kita orang macam doubt ourselves. So to overcome this fear, kita orang akan macam banyakkan latihan. Lepas tu we having a mental gathering together supaya kita dapat menguatkan antara satu sama lain between the team. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Apakah persediaan utama anda sebelum bertanding? Persediaan utama kami adalah kita orang training dalam 2 minggu lebih, dan dalam training tu kita orang belajar cara untuk shooting, cara untuk pointing, cara untuk teamwork dan macam-macam lagi lah. Kita orang juga belajar untuk strategi-strategi dalam sukan bentang ni juga. Itu saja. Terima kasih. Boleh memperkenalkan diri korang dulu? Saya Karen Dawish bin Karim Faiz dari kelas 6 SK3 dan juga sebagai jurulatih untuk pasukan. Nama saya Ahmad Amizan Aziz dari kelas 6 SK8 sebagai position anchor dalam pasukan Taman Selayang. Apakah acara yang anda sertai? Acara yang kita sertai untuk hari ini adalah acara tarik tali untuk Kejohanan Sukan Tingkatan 6. Apakah perasaan anda apabila pasukan anda menang? Untuk saya berasa banggalah sebab kami telah buat preparation selama berbulan-bulan untuk menjuarai kejohanan ini dan alhamdulillah lah hasil kita orang, training kita orang membawa hasil untuk hari ini dan kita orang juga dapat medal emas untuk hari ini. Okay, terima kasih. Boleh memperkenalkan diri anda? Assalamualaikum. Nama saya Tiara Mawati binti Aswari. Saya daripada PTE SMK Hulu Kelang. Apakah acara yang anda sertai? Saya menyertai pingpong pada hari ini. Apakah perasaan anda apabila bertanding dengan sekolah lain? Saya rasa saya dicabar dengan kemampuan saya. Saya rasa amat happy sebab saya dapat pengalaman yang baru sebab ini merupakan pertama kali saya bertarung dengan sekolah lain untuk acara pingpong. Terima kasih. Boleh memperkenalkan diri anda? Hai, nama saya Muhammad Irfan Syauqi daripada PTE SMK Taman Desa, Rawak. Apakah acara yang anda sertai? Okay, untuk hari MSSP kali ini saya join pingpong. Apakah perasaan anda apabila bertanding dengan sekolah lain? Perasaan saya pertama sekali agak mendebarkan pada mulanya, tapi macam seperti kita tahu kita telah mengalami latihan kan. Jadi our mental and physical already prepared for that, and then rasa seronok kita dapat berkenalan dengan sekolah ni punya pemain, sekolah lain punya pemain. So by that kita dapat kukuhkan lagi kita punya silaturahim antara sesama pelajar kat sini. Terima kasih. Alright. Boleh memperkenalkan diri korang? Okey, nama saya Muhammad Azhar Rifi. Kami semua ni daripada pusat tingkatan 6 SMK Bukit Gading. Okey, untuk sukan tahun ni kami mewakili bola tampar. Okey. Apakah strategi utama anda? Strategi utama kami adalah kekalkan momentum, elakkan mistake yang berlaku, first ball cantik dan ready untuk block para spiker. Okay, terima kasih. Boleh memperkenalkan diri korang dulu? Baik, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Azadi daripada SMK Hulu Kelang. Nama saya Aidil Hafiz bin Taib. Saya pun daripada SMK Hulu Kelang juga. Apakah acara yang anda sertai? Acara yang kami sertai adalah bola tampar. Bola tampar juga. Siapakah orang pertama yang anda ingin mengucapkan terima kasih apabila anda menang? Kalau saya, orang pertama yang saya ucapkan terima kasih adalah Sir saya sebab dia yang ajar kita orang. Boleh bagi tahu nama? Sir Farihin bin Amri.
dia ambil. Sebab dia lah yang ajak kita orang volleyball daripada cuti pada minggu lepas saya. Sama macam saya, kalau saya pun saya akan ucap terima kasih pada Sir Farid sebab dialah saya improve dalam volleyball. Oh, terima kasih. Sama. Sejahtera, saya Kitana Ravichandran, wartawan TVPSS. Saya inginkan mengajukan beberapa soalan. Boleh saya memperkenalkan diri dulu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, saya adalah Encik Wajdi bin Hassan, merupakan penolong pegawai pendidikan daerah Gombak, sektor pengurusan sekolah, unit sekolah menengah dan tingkatan 6. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh PPD kepada semua pemain dan peserta pada hari ini? Mesej saya, mesej PPD jelas. Okey, kepada pelajar-pelajar, tahniah pertama sekali nak diucapkan kepada pelajar yang menyertai kejohanan sukan tingkatan 6 ini. Apabila saya lihat, saya berada di sini, saya dapat merasakan semangat juang lawan yang tinggi untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Walaupun tewas, dia tetap bangkit. Itu yang kami nak, itu yang PPD nak. Belajar daripada kekalahan, walaupun kita kalah, itu bukan kegagalan. Dan apabila kita menang, kita raikan dengan penuh rasa rendah diri. Okay, itu saja. Terima kasih, Cikgu. Okey. Boleh Cikgu memperkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Cikgu Kazariah binti Kasa dari SMK Seri Garing. Apakah pandangan Puan mengenai tahap semangat dan disiplin yang ditunjukkan oleh para peserta pada hari ini? Okey, untuk pertandingan hari ini saya wakil untuk bola tampar lelaki. Secara keseluruhannya saya nampak semua pasukan menunjukkan semangat kesukanan yang sangat tinggi. Okey, dan juga sokongan daripada pelajar yang lain pun sangat memberangsangkan. Dari segi disiplin pula, saya nampak disiplin terkawal lah di sini. Dan pihak pengelola majlis menjalankan urus setia yang baik lah. Okey. Terima kasih, Cikgu. Boleh Cikgu memperkenalkan diri dulu? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, saya Puan Nomawati Abdul Rashid. Saya selaku penolong kanan co-curriculum SMK Taman Selayang. Apakah harapan Puan terhadap perjalanan pertandingan serta pencapaian para peserta pada hari ini? Okey, Alhamdulillah ya. Sekarang ni tengah hari dan hampir semua acara telah pun tamat. Ya, dan ada pemenangnya daripada 5 buah sekolah tingkatan 6 daerah Gombak. Harapan saya iaitu selaku fikir co-curriculum, ya, saya sentiasa untuk memastikan pelajar-pelajar sentiasa bergerak cergas dan aktif dalam co-curriculum berdasarkan falsafah pendidikan negara untuk melahirkan pelajar, murid-murid yang seimbang bukan dari segi ilmu saja, jasmani, rohani dan fizikal. Dengan ada kegiatan seperti ini, pelajar-pelajar lebih aktif di mana pelajar-pelajar akan sentiasa bukan memajukan diri saja dari segi pelajaran tetapi dari segi fizikal. Selain daripada untuk mencapai A dalam PAJSK untuk ke universiti, pelajar-pelajar juga akan lebih sihat. Ya, dengan sihat akan minda akan cergas, minda akan lebih sihat, badan yang cergas lahir daripada minda yang sihat, insya-Allah akan lebih cemerlang dan gemilang. Dan harapan saya mereka akan terus aktif nanti di mana jua mereka berada, di luar ataupun di universiti nanti. Terima kasih juga. Dengan itu berakhirlah sesi temu bual pada hari ini. Sekian sahaja atas perkongsian semua dan TVPSS SMK Taman Selayang.